Bayangkan, tiga tonggak utama JDT terpaksa diketepikan sebelum aksi penting Liga Timur ACLE. Ramai sangka ini peluang emas buat Machida Zelvia dari Jepun. Tapi, apa jawapan jurulatih mereka? Ternyata tak seperti yang kita fikirkan. Johor Darul Ta'zim, JDT, bakal turun beraksi dalam perlawanan kedua Liga Timur ACLE tanpa tiga pemain utama mereka, yang baru sahaja digantung FIFA selama 12 bulan. Antaranya Hector Havel, Joao Figueiredo, dan John Irazabal, yang kini tidak dibenarkan bermain dalam mana-mana perlawanan Liga Malaysia, sementara FAM berusaha membuat rayuan kepada FIFA. Ramai peminat bola sepak percaya, ketiadaan trio ini akan jadi kelebihan besar buat lawan mereka dari Jepun, Machida Zelvia. Tapi, pengendali Machida, Go Kuroda, muncul dengan kenyataan yang cukup mengejutkan. Kuroda langsung tidak menganggap situasi ini sebagai kelebihan untuk pasukannya. Katanya dalam sidang media pra-perlawanan, kita tahu JDT kehilangan tiga pemain penting, tapi pihak kita juga ada pemain yang tak dapat diturunkan kerana faktor tertentu, jadi situasi ini sama sahaja. Apa yang penting, kita mahu bermain dengan cara bola sepak kita sendiri, dan membuktikan Machida Zelvia sebuah pasukan yang bagus, kata Kuroda. Menariknya, Zelvia sendiri akan turun tanpa kelibat pemain tengah mereka, Netelavi, yang tidak disenaraikan untuk aksi kali ini. Dengan kedua-dua pasukan sama-sama kehilangan tonggak utama, perlawanan ini dijangka akan jadi pertarungan sengit di Stadium Sultan Ibrahim. Adakah JDT mampu bangkit dengan kekuatan yang ada, atau Machida Zelvia akan bawa pulang mata penuh? Jangan ke mana-mana, kita akan sama-sama saksikan drama yang bakal berlangsung di pentas ACLE malam ini.